Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang ke UP Barakah Channel. Kali ni Ana nak kongsikan, Ana dapat panggilan pada pukul 10, lebih kurang 10 lebih atau 11 malam daripada ahli keluarga yang mengatakan ayahnya selepas dirawat dalam tempoh 2 bulan atau 3 bulan sebelum pada tu, mengatakan ayahnya memanggil sesuatu untuk dia kembali, dan anaknya melihat ada satu kelibat besar yang datang, sebab ayah dia ni adalah keturunan pahlawan. Wallahu alam, tapi dia pernah belajar dan mempelajari sesuatu yang di mana kita pun tidak tahu apa yang dipelajarinya, dan dia pun kadang-kadang lupa dan kadang-kadang elok. Alhamdulillah, selepas diruqyah, Ana nampak simptom itu daripadanya adalah dia kembali memanggil apa yang dipelajari zaman mudanya untuk mendampingi dia kembali. Sebelum ni Ana pergi buat rawatan, dia tak ada simptom saka keturunan, tak ada. Tetapi adalah gangguan-gangguan kecil yang apabila dia duduk lama di hospital, mungkin adalah bila kita tubuh lemah, mungkin adalah sesuatu yang menumpang ke atas sakit kan. Alhamdulillah, kita terpaksa buat ikat pemutus ke atasnya untuk memulihkan keadaannya, sebab dia malam-malam dah start bercakap sendiri, beracau. Jadi kita terpaksa buat ikat pemutus, dan syukur Alhamdulillah itu satu perkembangan. Ana jumpa dia selepas 2 bulan. Ana jumpa video ni pun dah lebih 2 bulan. Ana jumpa dia dah boleh berjalan, dia dah kembali sihat. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur sebenarnya. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Semuanya yang sembuh itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, ijtihad dengan ilmu, sembuh dengan izin Allah. Assalamualaikum, jazakallahu khairan.